Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada kali ini dapat sekali sama-sama kita berkumpul di surau kita. Dah akan kita sambunglah pesan kita yang telah lalu daripada subjek kita Fiqhul Jinayah Al-Islamiyah. Itulah fiqh jenayah Islam. Sekejap nak buka notat. Di mana kita dah masuk pada bab qat'ut tariq ataupun babul muharabah. Qat'ut tariq saya telah mendefinisikan atau mentarifkan yang bermaksud qat'u potong, at-tariq jalan. Ataupun al-muharabah. Al-muharabah daripada perkataan al-harbu. Al-harbu ni maksudnya rampasan, as-salbu. Ya. Sebab itu peperangan juga disebut sebagai al-harbu. Kerana peperangan ni melibatkan rampasan-rampasan tertentu. Ya. Dan kata orang Arab, harabtuhu malah, ay salabtahu iyah. Umpama kata Al-Imam Ibn Faris dalam buku Kamus Arab beliau yang terkenal sekali. Itulah Mu'jam Maqayis Suluh. Di mana orang Arab bila dia kata harabtuhu malah, aku telah mengharapkan akan hartanya, yakni merampas, salabtuhu iyah. Ya. Dan dalam Quran Allah Ta'ala tak sebut qat'ut tariq. Yang disebut ialah al-muharabah. Merujuk kepada surah Al-Ma'idah yang telah saya baca kepada tuan-tuan. Asas kepada bab ini. Ayat 33, di mana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah. Sesungguhnya innama jazaa' balasan alladzina, orang-orang yang yuharibuna. Yuharibuna di sini maksud memerangi lah, diterjemahkan sebagai memerangi. Kerana al-muharabah juga bermaksud memerangi. Ya. Memerangi Allah wa rasulah dan rasulnya. Ya. Wa yas'auna fil ardi fasadan, dan melakukan di atas muka bumi fasadan, kerosakan. Ya. Di mana ayat ni kata Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah mengambil asar Ibnu Abbas, kata beliau, sahabat yang besar ini, nazalat hadhil ayatu fi qat'it tariq. Telah turunlah ayat ini pada qat'it tariq. Pemotong jalanan. Ya. AKA yang telah kita hurai dululah. Rompakanlah. Ya. Ataupun samunan. Samunan ke? Menyamung apa? Kalau menyamung dia panggil apa? Samunan. Orang hak samun tu penyamung. Kerja buat tu dia panggil apa? Samun lah, samun. Bukan samunan. Ya. Ataupun dalam bahasa Inggeris disebut sebagai highway robbery. Kalau kelakuan tu lah. Kalau yang buat kerja tu dia panggil highway robber. Ya. Dalam bahasa Arab kita panggil qat'ut tariq kalau perbuatan dia. Kalau orang dia tu dipanggil qat'ut tariq,
Pemotong jalanan, yakni perompok jalanan lah. Ya. Plural kepada kotek. Kotek seorang. Kalau ramai dia panggil kutok at-tariq. Dan kebiasaannya dalam buku-buku jenayah selepas as-sariqah, mencuri, mesti ada bab ini. Itulah bab had qat'i tariq. Bab hudud ni plural. Singular dia had. Hukum hudud lah. Had ni mana hukum hudud. Bab hukum hudud ke atas qat'i tariq lah. Samunan jalanan, ya. Atau highway robbery. Baik. Adalah definisi tertentu. Secara umumnya rampasan lah. Kita rapah harta orang di tengah jalan. Itu dipanggil qat'u tariq, lughatan atau asasan, secara bahasa atau secara asalnya, secara umumnya. Walaupun ada definisi secara istilah yang panjang lebar yang disebut oleh ulama-ulama kita. Antaranya Al-Imam Zakaria Al-Ansari dalam Al-Ghurra Al-Bahiyyah. Dinukilkan oleh ulama-ulama model lah dalam bab definisi samung ni. Di mana kata beliau, mana dia kata dia? Anak pun tak apa. Ini juga definisi yang digunakan pakai oleh ulama-ulama Syafi'i lah. Khatib Syarbini dalam Mughni Muhtar pun masuk definisi ni. Di mana katanya al-burus li akhziman. Kita keluar untuk ambil harta orang. Au li qatlin, ataupun untuk bunuh. Kadang-kadang kita ambil harta, kadang-kadang kita bunuh. Bukan kita lah, mana buat tu lah. Au li ir'ab, ataupun dia tak ambil harta orang, ataupun dia tak bunuh. Tapi ir'ab, sekadar menakut-nakutkan. Ya. Dia panggil dalam bahasa Inggeris dia panggil apa? Terrorizing people. Bukan itulah ya. Mukabaratan, dan dia mesti menggunakan kekuatan, atau setengah istilah Arab dipanggil mughalabatan. Ya. Mana dia guna kekerasan lah, dia mesti ada syaukah. Mana syaukah? Dia mesti grup. Kalau dia pergi sama sore tak kira. Dia kena satu kumpulan manusia, one group of people. Ya. Ma'al mu'di anil ghaus, di mana mereka, yakni orang di samu itu tidak mendapat pertolongan yang sepatutnya. Jalan-jalan di tengah jalan, datang puak tu habis. Kadang-kadang dirapah hartanya, kadang-kadang dibunuh juga, atau sekadar menakut-nakutkan saja. Apa tujuan dia menakutkan? Adalah tujuan tertentu. Sebab itu kalau kita lihat ulama-ulama klasik kita, antara Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya, dia kata kalau kita nak pergi buat haji, di tengah jalan ada qat'u tariq. Pemotong, penyamu-penyamu jalanan. Maka dia kata tak wajib pergi haji pada tahun itu. Pasal apa? Pasal ini isu keselamatan. Dan keselamatan termasuk dalam istita'ah. Kemampuan. Kemampuan ada banyak kan? Allah Ta'ala kata, wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila. Pergi haji ni mesti istita'ah. Mampulah. Untuk sampai, dan mampu ni ada banyak lah. Ada mampu tubuh badan, istita'ah badaniyah atau jasadiyah. Ada mampu kewangan, ada duit atau belanja lah untuk kita pergi ke sana. Kadang-kadang untuk kita tinggalkan juga nafkah kepada anak isteri dan seumpama. Itu dipanggil istita'ah nafaqiyah ataupun istita'ah maliyah. Ya, dan juga istita'ah amniyah, kemampuan dari sudut keamanan. Kalau tak ada keamanan, tak wajib lah. Ya. Baik. Ada saya dah baca juga selain pada ayat Quran yang merujuk pada surah Al-Maidah ayat 33 ini, Allah Taala sebut secara khusus innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu, sampai habis yang saya telah baca tadi, yang menjadi asas kepada rompakan ni. Itulah hadis Nabi SAW. Ya, hadis yang top, hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dalam Sahih Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah SAW telah menghukumkan ke atas penyamu ni dengan hukuman yang amat berat sekali. Yang mana hak buat tu dipanggil uraniyin, orang-orang
daripada bangsa Urani, tak tahulah bangsa mana. Ada hadis sebut juga Ukal, daripada golongan Ukal, dia punya kabilah bangsa dia lagu. Di mana dia datang jumpa Nabi, dia masuk Islam. Lepas tu dia sakit perut. Ja'a unasun min Ukal ila Rasulillah fa aslamu fashtau al-Madinah. Dia sakit perut di Madinah. Maka apa Nabi suruh? Nabi suruh dia pergi kepada unta hok ni lah, nak unta zakat kau, unta orang sedekah kau, dia panggil iblis sedekah. Ya. Dan Nabi suruh fa amarahum ayashrabu min albaniha wa abwaliha. Nabi suruh minum dua benda. Satu, susu dia. Pergi kat unta tu, minum susu dia. Wa abwaliha, dan juga air kencing dia. Ya. Mana campur lah, campur susu dengan air kecil dia tu. Sebagai ubat. Air kecil kan najis. Najis pun kalau buat ubat tak apa. Ya. Ada hadis ni yang diguna pakai oleh para ulama. Kalau najis asalnya tak boleh dimakan atau diminum. Tapi untuk tujuan perubatan boleh. Ya, asal tak boleh lah. Ya. Tapi kalau untuk perubatan boleh. Dengan syarat-syarat tertentu lah. Terbukti kemujarabahnya. Tidak ada produk halal yang lain. Ya. Dan dalam konteks hari ini dibenarkan oleh amri atau di-endorse oleh autoriti tertentu lah. Ya. Atau sekurang-kurangnya ahli-ahli perubatan. Doktor ke, turukun ke. Mana tahu kan. Ya. Di samping dasar-dasar yang lain lah. Baik. Jadi mereka pun buat fasahu, kata Anas bin Malik. Mereka sahak. Tapi mereka ni jahat. Faqatalu ru'atal ibil wastaquha. Mereka bunuh pengembala-pengembala kambing itu. Mana Nabi suruh jagalah. Nabi kalau orang bagi zakat unta ataupun orang sedekah unta, mana unta-unta Nabi jagalah. Dia panggil ibil sadaqah. Ya. Di mana adalah diamanahkan untuk jaga tu, dia panggil ru'at, pembela dia, penjaga-penjaga dia. Dia bunuh penjaga-penjaga dia tu. Istilah pelura, makna ramai lah. Mungkin 2, mungkin 3. Tapi 2 and above. Bila pelura ni makna 2 ke atas. Bukan seorang tau. Dan mereka juga mencuri unta-unta itu. Jahat dah lah, bunuh orang ambil unta pula. Ya. Cuma hak ni dia tak sambung jalanan lah. Dia di situ dia ambil. Tapi dalam konteks yang sama lah. Ya. Maka apa Nabi buat? Nabi suruh sahabat lain pergi cari pokok jahat. Tapi dalam hadis itu disebut fartaddu, mereka dah murtad sebenarnya. Mereka masuk Islam, lepas tu mereka murtad. Ya. Jadi Nabi suruh cari faba'atha Rasulullah an-nas fi atharihim. Pergi cari. Ya. Fa'utiya bihim, jumpa pula tu. Dapat tangkap. Maka apa Nabi buat? Nabi pun mengambillah tindakan ke atas mereka, menekan hukum hudud itulah. Ya. Di mana apa Nabi buat? Mana hadis tu? Ini dia. Faqata'a aydiyahum wa arjulahum. Nabi telah memotong tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka. Ya. Secara bersilang lah. Wasamala a'yunahum. Nabi membutakan mata mereka. Pasal katanya mereka buat begitu kepada pengembala unta tu. Bukan dia bunuh saja. Dia buta mata juga. Ya. Jadi kata para ulama kita, Nabi bukan saja-saja buat begitu untuk menzalimi mereka, tapi kisah ke atas mereka, di atas perbuatan mereka sendiri. Sebelum Nabi bunuh, Nabi buat gitu. Ya. So malam yahsimhum hatta matu. Mereka tidak dirawat oleh Nabi, sehinggalah mereka mati. Katanya mereka dibiarkan di padang pasir. Ya. Biar mati situ. Nabi tidak solid mereka. Seumpama disebut dalam surah Al-Ma'idah itu, kalau ikut surah Al-Ma'idah kena solid. Ya. Tapi Nabi tak solid dia. Nabi hanya membiarkan mereka mati saja. Ya. Baik.
Cuma itu pengenalannya. Cuma malam ni kita nak pergi kepada dia panggil kes-kes. Dan nota ni Sabitan jenayah merokok. Saya baca teks nota ni dulu, buku ni. Pensabitan jenayah merokok boleh dikenakan jika berlaku mana-mana perkara yang berikut. Ada 4 di situ. Pertama, telah menakut-nakutkan dan mengganggu laluan awam tanpa merampas dan membunuh. Ni hok paling ringan. Dipanggil ir'ab. Seumpama disebut dalam definisi Zakaria Al-Ansari tadilah. Dia hanya menakut-nakutkan orang saja. Nak tunjuk dia kuat ke macam mana, atau gangster ke macam mana, dia tak curi harta dan tak bunuh juga. Malah tidak mencederakan mereka, tapi hanya menakut-nakutkan saja. Dia panggil ir'ab. Itu kes yang pertama. Yang kedua, merampas harta benda saja. Termasuk menakut-nakutkan lah. Tapi dia at the same time dia ambil harta itu. Dia rampas harta kawan. Yang ketiga, telah membunuh tetapi tidak merampas harta, ataupun dia bunuh saja, harta tak ambil. Boleh jadi juga. 3 kan. Dan yang keempat, telah merampas harta dan membunuh juga. Berat sekali lah. Harta pun dia ambil, bunuh pun dia buat. Seperti geng-geng Uraniyin atau ukal daripada hadis yang saya sebut tadi, atau yang saya baca tadi. Baik. Kemudian hukuman ke atas jenayah ini ada berbeza-beza mengikut jenayah yang tersebut. Betul. Dalam Quran, surah Al-Ma'idah yang saya baca pada tuan-tuan tadi, sebelum ni, dan tadi saya baca separuh saja. Sebenarnya ayat tu kalau kita komplitkan, bila Allah Ta'ala kata, innama jaza'ul ladhina yuharibuna Allah wa rasulah, balasan ke atas orang-orang yang melakukan muharabah ni, was'auna fil ardi fasadan, an yuqattalu, mereka hendaklah dibunuh. Au yusallabu, atau disolid. Au tuqatta'a aidihim wa arjulahum min khilaf, ataupun dipotong tangan kaki mereka secara songsang. Au yunfau minal ard, ataupun dibuang daripada negeri. Ada 4 situ Allah Ta'ala sebut. Pertama, bunuh. Kedua, solid. Keempat, potong kaki tangan secara bersilang. Yang kelima, dibuang negeri. Kemudian Allah Ta'ala kata, dzalika lahum khizyun fid dunya walahum fil akhirati adzabun azim. Mereka beroleh kehinaan di dunia dan di akhirat bagi mereka azab yang pedih. Kata ulama kita, antara Imam Nawawi rahimahullah dan lain-lain, Allah Ta'ala sebut 4 punishment atau balasan kepada mereka ini di atas kejahatan yang mereka lakukan ini secara satu persatu, dan ia berbalik kepada bentuk-bentuk kejahatan yang mereka lakukan. Takhtaliful uqubah biikhtilafi fi'lil muharibin. Itu kata Imam At-Tabari rahimahullah tafsirnya bila tafsir ayat ini lah. Berbeza-bezalah uqubah, yakni balasan, punishment. Biikhtilafi fi'lil muharib. Mengikut berbezanya kelakuan muharib. Pokok atau penyamun ni. Di mana? Tadilah. Kalau mereka hanya menakut-nakutkan saja, ir'ab atau takhwif, terrorizing people, maka apa hukumannya? Dan nota ni sebut, ringan sekali, menakut-nakutkan atau mengganggu laluan awam saja, dikenakan hukuman buang daerah. Dia panggil an-nafyu minal ard. Buang daerah. Buang daerah dalam bahasa Inggeris dia panggil apa? Anak pun lupa. Sekejap. Dia panggil apa? Tahulah dia panggil apa. Tak ingat. Tengok dah dia. Tapi hendaklah dibuang daerah. Apa maksud buang daerah? Buang daerah ni sebagai ulama kata dibuang lebih jauh sekurang-kurang masa fatul qasri. Dia duduk mana?
Subeh. Oh, no. Dia buat Nela. Nela cukup. Masafah Qasar cukup. 80 km cukup. PD lah, PD. Sekurang-kurang buang daerah ni, masafatul qasri. Ikut jarak qasar semaya. Jarak qasar semaya, 2 marhalah. Atau 16 buruk dia panggil. Mana kalau dia orang sini, pergi tahuk dia di Port Dickson ke, biar dia mandi laut situ. Dia macam kes zina dululah kita bincang kan. Dah sebut. Lebih kurang aja. Bila sebut hukuman buang daerah ni, sama ada dalam bab samung atau rompak ni, atau dalam bab zina dulu pun, bagi yang belum berkahwin, disampai rotan 100 kali, bagi setiap pelaku, lelaki dan wanita, mu 100, aku 100, dua-dua lah, lelaki 100, perempuan 100, dia juga mesti dibuang daerah. Itu pendapat majoriti para ulama, termasuk standard mazhab Syafi'i lah. Ya. Buang daerah. Soalnya nak buang daerah tu berapa jauh? Ulama ada teori macam-macam lah. Ini ijtihad. Sebenarnya tidak ada nak spesifik bentuk-bentuk buang daerah dari sudut jaraknya. Nak buang jarak tu sejauh mana? Sebab ulama kata masafatul qasri. Qasar. Dia kata qasar tu okey dah tu. Ya. Sebab ulama kata kharijal balad. Mesti keluar negeri. Ni balad ni ni Selangor kan. Buang dia Terengganu ke, Pahang ke. Ya. Tapi kena buang negeri lah. Jangan biar dia duduk di sini. Ya, buang dia ke sana. Itu yang paling ringan lah. Buang negeri dipanggil apa? Buang negeri. Ya. Yeah. Ini pendapat sebagian ulama lah di atas ayat berkenaan. Au yunfau minal ard. Allah Taala kata, dibuang daripada negeri. Yunfau minal ard ni asal makna dia dinafikan daripada bumi. Yang mana dinafikan daripada bumi ni maksudnya buang negeri ya, atau buang daerah. Ya, mana dibuang ke tempat yang lain. Ya. Walau bagaimanapun sebagian ulama kata boleh buang daerah, boleh juga dipenjarakan. Ya, dan itu standard dalam mazhab Syafi'i. Seumpama kata ulama kita Khatib Syafi'i dalam buku fiqh beliau Mughni Muhtar dan lain-lain juga, boleh dipenjarakan. Ya. Uzira bihabsin aw ghairihi. Boleh dipenjarakan atau selainnya. Maksudnya selain buang negeri boleh juga dipenjarakan. Ya. Dan itu setahu saya pendapat majoriti ulama lah. Mana dia boleh mana di inilah masuk je ya. Biar dia duduk situ. Nanti dia kacau orang nanti ya. Ya. Atau boleh saja dikenakan hukuman tertentu mengikut ijtihad al-imam. Ijtihad imam atau hakim yang melakukan kehakiman ke atas beliau. AKA dia boleh ditakzir. Maksudnya dia boleh dibuang negeri, dia boleh dipenjarakan dan boleh apa saja hukuman yang setimpal, yang setara atau seumpamanya. Dalam slok takzir. Ya, uzira. Saya sebut dia kan. Uzira bihabsin. Dia ditakzir dengan penjara au ghairihi atau selainnya. Denda orang 100,000 contohnya. Nanya tuan. Bukan senang cari duit zaman ni. Ya. Dan takzir ni luahlah konsepnya. Luah konsep. Ya. Kerja sosial. Tu takzir juga tuan. Ada orang dia boleh perbetulkan atau boleh buat dia jadi baiklah dengan buang negeri. Ada orang boleh buat dia jadi baik dengan penjara. Ada orang boleh buat dia jadi baik dengan denda. Dan ada orang boleh buat dia jadi baik dengan khidmat sosial. Tengoklah macam mana. Ya tak? Tapi kalau dia jenis tegar, jenis jahat, fasik sungguh kan. No, ada 10 rekod.
Rekod jahat. Kalau kan biasa kalau buat jenayah ni, dia akan tengok rekod lampau. Betul tak? Tengok belum ni macam-macam dah kejahatan dia buat. Takkan nak suruh dia khidmat sosial. Happy lah dia. Ya tak? Tapi mungkin kalau kesalahan pertama, belum ni dia imam masjid, orang terkenal dengan kesolehan, tahu-tahu sambung. Pelik tu. Mungkin boleh khidmat sosial. Mungkin saya tak tahu lah. Tapi balik kepada ijtihad imam, boleh ditakzir dia. Tapi ada sebut dalam buku-buku fiqh lama, bila takzir, sama ada penjara atau buang negeri. Kalau buang negeri, ayat Quran lah. Kalau penjara itu ijtihad yang baru sebenarnya. Zaman Nabi mana ada penjara. Ya. Nampak? Sebab hak ni hak paling ringan lah. Sekadar menakut-nakutkan sahaja. Ya. Dan menakut-nakutkan kalau zaman dulu, dia buat tengah jalan. Lo ni menakut-nakutkan, dekat media sosial pun timbul menakut-nakutkan ni. Mana tahu boleh masuk selok kotong tarik lah. Betul tak? Macam kita bincang lambat zakat juga tuan. Kalau ikut asnaf zakat yang 8, salah satu ialah rikab, hamba. Tapi lo ni ada hamba tak? Tak ada. Tapi ada tak dalam konteks-konteks kehambaan? Ada. Contoh pemerdagangan manusia. Manusia diculik dan diperdagangkan. Boleh tak guna duit untuk mendapatkan balik mereka? Pasal kalau kita nak ambil balik mereka, tuan pakai kos. Betul tak? Kita orang-orang kita yang dicuri, dicolek, pergi kat negara-negara luar, buat kerja sana, kita ambil balik. Tapi colek saya tak ada lah. Tapi hak jenis kena tipu. Kena scam. Dia ikut satu agensi, kata nak pergi kerja di satu negara. Tiba-tiba kena zalim sana. Kita pula atau wakil pergi memang uruskan. Bayar denda kepada mereka, bukan denda. Bayar ni lah, bayar pampasan ke apa. Memang kita buat tuan. Ni Myanmar ke apa, ada hari tu podcast kan. Dia memang autoriti hantar untuk pergi uruskan orang yang ditipu, pergi kena zalim sana. Di mana kalau pergi tu pakai kos tuan. Pakai kos. Dan saya ada pengalaman dalam bab ni. Kawan saya tuan, dia pergi kerja Australia. Tiba-tiba dia buat onas sana. Lala kena tangkap. Kerajaan bawa balik dia. Tuan tengok free bawa balik dia. Kena bayar kos kapal terbang, kena bayar kos security, puluh-puluh ribu juga. Yalah. Di mana bagi setengah orang, yalah. Kau kena tu adik kita, abang kita, anak kita. Memanglah kerajaan pergi, dia bawa balik. Tapi kos tu kita kena. Memang kawan saya tu, dia punya kakak. Yang saya dapat info, dia kena bayarlah kos-kos tertentu. Puluh-puluh ribu juga, tak 20 ribu, 30 ribu macam tu lah. Ya. Tapi tu dia bukan pemerdagangan manusia. Dia buat onas sana, kena tangkap sana, bawa balik sini. Tapi kalau kes macam tu, mana dia ditipu, dicolek atau seumpamanya bawa balik, boleh tak guna zakat under record? Boleh dibincang dan dibahaskan. Konteks yang baru, hamba sudah tidak ada. Tapi konteks hambaan mungkin masih ada pada hari ini. Tapi pakar-pakar zakat lah kena bincang. Kita hak pakar, bukan pakar ni duduk belakang sudah lah. Betul tak? Ni pelarian-pelarian yang ada. Ni pelarian hak duduk di sempadan Syria, sempadan Palestin. Boleh tak guna duit zakat untuk membantu mereka di bawah slot perhambaan. Pasal mereka bukan hamba, tapi pelarian ni macam hamba. Boleh dibincangkan. Betul tak? Dan boleh termasuk dalam asnah itu. Boleh. Mungkinlah. Macam kita kata dalam konteks hari ni lah. Hari ni macam-macam. Ada zakat perubatan. Tuan-tuan sakit, kena dialisis, zakat bayar. Ada ke zakat perubatan zaman dulu? Tak ada, tuan. Anak tuan-tuan belajar, Majlis Agama bagi peruntukan zakat. Betul tak? Ada ke zakat pendidikan zaman dulu? Tak ada. Lah ni ada. Saya pun dapat, tuan. Ingat ustaz kaya sangat ke? Ustaz pun sesat. Dapat zakat, tuan. Tapi one off lah. Kalau dapat tiap bulan nak juga. Tapi dah dapat one off kan.
Nak dapat tiap-tiap bulan, kena fakir miskin lah. Kita bukan fakir miskin, tapi kita belajar. Jadi diberi sedikit peruntukan untuk pendidikan. Tapi kadang jadi isu juga kan. Macam dulu, ni Dr. Zul, bekas mufti wilayah tu kan. Dan bekas menteri agama. Kan anak dia dulu dapat beasiswa daripada wilayah ke apa. Dapat zakat pendidikan lah untuk anak dia pergi belajar. Demo pertikaikan lah. Macam mana ni? Dah lah bekas mufti wilayah, bekas menteri pula tu. Dah lah, anak dapat pembiayaan. Which orang tanya saya personally. Dalam kuliah saya kata okey aja. Yang bertanggungjawab untuk menilai, menimbangkan ialah oleh amri, autoriti. Kalau dia lulus, kan lulus lah. Awak siapa nak pertikai kan? Awak ingat semua bekas menteri ni kaya ke? Bekas mufti kaya ke? Pagi tadi pun ada orang tanya saya. Bukan pagi tadi. Tidak. Malam tadi saya tak ada. Hari ni hari apa? Hari pun lupa Ustaz apa. Ustaz hari pun terlupa. Hari ni hari Sabtu kan? Hari ni Sabtu, semalam Jumaat. Kemarin kami Ana bagi kuliah pasal zakat. Ada orang tanya, Ustaz, ada satu negeri dia bagi zakat kepada seseorang untuk melunaskan hutang rumahnya. Apa hukum? Saya kata hukum dia harus lah. SBF, uli amri bagi, okey je. Kalau macam tu, semua orang boleh mohon. Orang mohon lah. Awak pergi mohon lah, saya kata. Kalau dia dulu, Alhamdulillah. Kalau dia tak dulu, sekali dia lah. Ya tak? Kalau awak rasa ada penyelewengan, ada salah guna kuasa, awak buat report lah. Ya tak? Tapi peruntukan dalam syarat ada. Di bawah hutang. Tadi rekod perhambaan, hak ni pula hutang. Gharimin. Zaman-zaman dulu memanglah. Ulama lebih merujuk pada hutang untuk ahli keluarga, diri dan ahli keluarga jika dia miskin. Dan hutang-hutang untuk menyelesaikan isu-isu pemusuhan. Dua kabilah bergaduh. Dia pergi pinjam duit untuk nak buy. Tak tahulah dia beli hadiah ke apa. Sampai dia berhutang. Itu panggil hutang islah zatil bain. Dulu lah kata loan ni macam-macam hutang tuan. Ya tak? Zakat ni kan pasal wang. Wang ni dia konteks dan konsepnya berbeza-beza daripada satu zaman. Jadi kita tak boleh terikat sangat pada buku-buku lama. Kita kena tengoklah skop-skop yang baru, situasi-situasi yang baru, kaedah-kaedah yang baru dan mesti ijtihad yang baru. Ya. Mana boleh bergantung pada buku yang dikarang 100, 200, 300 tahun dulu, even 1000 years ago. Benda ni pun ijtihad, bukannya jelas qat'i dalam ayat Quran atau hadis Nabi. Ya. Ada benda dia perlu berubah, terutama melibatkan kehartaan, ya. Benda-benda yang macam tu dia boleh berubah lah. Tapi uli amri lah, dan pakar-pakar yang terlibat, ya. Baik, itu kes yang pertama ya. Mana hak paling ringan sekali, dia menakut-nakutkan orang sahaja. Kalau dulu mungkin dia buat di tengah jalan ataupun dia pergi kat kedai ke apa di satu kampung, satu daerah. Lah ni boleh saja mungkinlah skop-skop tertentu ya. Betul tak? Macam meropok pun sama juga. Dulu meropok tengah jalan, mana ada ropok pergi rumah orang. Lah ni ropok pas rumah orang. Habis tu tak boleh guna konsep perompok ni. Kalau betul-betul ikut fik, rompok hanya di tengah jalan atau sekali dia mendatangi. Macam kes Nabi tu kan, dia pergi dekat pengembala dia buat. Tapi lah ni naik rumah. Ya tak? Bukan kita tengah jalan lagi. Orang tak takut dah. Rumah boleh main ropok rumah. Ni rompakan online. Duit kita 50,000 tiba-tiba lesak. Ya tak? Lalu ni ada insurans baru pula. Dia panggil insurans untuk cover wawang yang hilang tanpa dikesang. Ya. Dia panggil apa? Dia ada istilah dia tu. Pitching apa? Pitching tak kapur apa? Tak tahu lah. Saya kata tak apalah, saya tak nak lah. Saya pun duit bukan banyak dalam bank. Nak Syah? Itu kayak pertama Walaupun apa dia balik pada ijtihad imam lah. Yang disebut sebagai judicial authority.
Mana hakim yang menguruskan kes itu, dia boleh menghukumkan hukum tertentu mengikut kemaslahatan tertentu. Ya. Hak ngopok tu orang kaya. Dia bagi denda 100,000 tak adil. Dia orang kaya, duit mesnya aja. Dia kena tengoklah, patut hakim ni kena bijak sana. Syarat hakim kalau kita belajar dalam fiqh jenayah juga, tapi fiqh jenayah dia ada banyak slot kan. Ujung-ujung dia ada fiqhul qada, the science of judgment. Mana fiqh kehakiman lah, di mana antara dibincang ialah sifat-sifat atau ciri hakim yang dilatih bagaimana. Ada banyak lah. Dia mesti Islam, dia mesti sikap, dia mesti berilmu, dia mesti berani. Jadi hakim nakut tak boleh. Dan dia juga mesti bijaksana. Dia mesti ada wisdom, ada hikmah. Ya. Kerana dalam seluk-seluk tertentu seperti takzir merujuk kepada kebijaksanaan imam tu sendiri. Ya. Baik. Itu kes pertama. Kes yang kedua, merampas harta tapi tidak membunuh. Dia panggil akhuzumal bila qatlin. Dia ambil harta, tapi dia tidak bunuh. Ya. Dia ambil harta menakut-nakutkan termasuk sekali lah. Tapi bunuh dia ambil harta je. Dia duduk tengah jalan, orang lalu dia rampas. Dia sama lah tapi tak bunuh. Ya. Di mana mengikut nota ni dia kata dikirakan hukuman potong tangan dan kaki secara bersilang. Seumpama disebut oleh Allah Ta'ala itu. Ya. Tuqta' aidihim atau tuqatta' aidihim wa arjuluhum min khilaf. Wa arjuluhum min khilaf. Kalau tangan belah kanan, kaki belah kiri lah. Tapi nak potong tangan belah kanan, tak ada dah tangan dia. Dulu kena potong dah masa curi dulu. Tinggal tangan belah kiri je. Potong belah kiri. Tapi dah potong tangan belah kiri, kaki kena potong belah kanan lah. Kena bersilang. Asal potong belah kanan lah tuan. Asal-asal apa pun kalau tangan yumna. Kalau yumna tak boleh baru yusra. Macam potong tangan dulu juga saya pernah bincang kan. Asal-asal curi potong tangan kanan, tapi tangan kanan dia tak ada. Potong tangan kiri. Ya. Kalau tangan kanan pun tak ada, tangan kiri pun tak ada. Nak potong tangan mana Ustaz? Kita tanya balik. Lepas itu dia mencuri macam mana kalau dia tak ada tangan? Orang mencuri ni biasa dia pakai tangan lah. Kalau tangan tak ada, dia curi macam mana? Takkan curi pakai mulut kot. Pakai kaki ke dia curi macam mana? Ya. Ini pun sama juga. Asal-asal tangan, bukan dalam jinayat saja, dalam apa-apa bab pun asal-asal tangan ni kanan. Ya. Dan memang kita digalakkan mendahulukan yang kanan. Ada apa? Kita makan tangan kanan, kita ambil barang tangan kanan. Dulu dalam buku Syekh Soleh saya pernah bincangkan at-tayamun fi syar'i, menganang-anang dalam syarak. Memang digalakkan lah. Dan Nabi yuk jebut tayamun fi kulli syai'. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi suka menganang-anang dalam banyak hal. Ya. Kiri ni buat pasal berok boleh lah, cuci najis ke. Ya. Mereka kalau dia kidah lah, kidah diberi keringanan lah untuk dia menggunakan tangan yang kidah itu. Mereka kalau makan makan minum dia digalakkan kanan lah. Mereka kalau tak boleh. Biasanya orang kidah tuan, kalau dia makan dengan tangan, suap lah, dia boleh guna tangan kanan. Tapi kalau makan pakai sudu garpu, dia tak boleh masuk mulut tangan kanan. Tak masuk, jatuh. Maka dia beri kelonggaran lah untuk dia guna tangan kiri dalam bab itu. Of course tidak haram dan tidak makruh juga. Ya. Saya ada kawan-kawan yang kidah kan. Kalau dia makan garpu, dia mesti makan tangan kiri. Cuba kata orang kidah. Kalau dia makan biasa, dia tangan kanan lah. Tapi kalau garpu, dia mesti makan tangan kiri. Dia macam susah. Kalau tak jatuh makanan, tapi amat tidak selesa sekali. Orang kidah dia tahu. Siapa kidah sini? Ada kidah? Tak ada orang kidah sini. Kanan belakang ya. Okey, itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, membunuh tanpa mengambil harta. Dia bunuh je, harta tak ambil. Ya.
Yang ini perlu dikisahlah. Ataupun dia tak bunuh, dia mencederakan sahaja. Harta dia tak ambil. Maka perlu dikisahlah. Kalau dia bunuh, kisah dengan nyawa dia sendiri. Kalau dia mencederakan, maka kisahlah ikut kadar kecederaan yang dia lakukan. Itu kita more specifically dalam bab kisah lah. Di mana kita fiqh jenayah ni kita hanya ambil selok hudud. Sebenarnya kalau fiqh jenayah ni dia mula dengan kisah dulu. Pasal kisah ni ialah the biggest crime. Ya. Jenayah yang paling besar dalam fiqh jenayah Islam. Jadi kebiasaannya ulama akan bincang pasal kisah dulu. Lepas kisah baru mari hudud. Lepas hudud baru mari takzir. Ya. Lepas tu mari bab dia lah. Lepas tu mari bab qada. Baik. Jadi kalau dia membunuh, dalam konteks sama ni membunuhlah, atau mencederakan juga, maka dia kisah. Apa yang dia kisah, kalau dia dibunuh baliklah. Kalau dia mencederakan, maka hendaklah dicederakan balik. Itu disebut oleh Allah Ta'ala antuqattalu, mereka dibunuh. Jika mereka bunuhlah. Ya. Aisyah dah mata. Dan kalau mereka buat kesemuanya, menakut-nakutkan kau boleh buat. At the same time, mereka ambil harta, mereka bunuh juga. Al-jam'u baina al-umuri kulliha. Mereka combine all the crimes. Dia gabung belaka. Dia buat belaka. Jahat semua kawan ni. Ya. Maka mereka hendaklah dibunuh dan disolibkan. Letak kat tiang, ikat dia situ. Nak aruk satu daerah pun boleh. Walaupun ada khilaf-khilaf dalam bab ni, sebagai ulama kata tak perlu disalib atau ditunjukkan kepada orang ramai serta buka begitu, cukup untuk dibunuh sahaja. Ya. Ala kulli hal, kesemua atau keempat-empat hukuman ini bergantung kepada kelakuan yang penyambung atau perempat itu lakukan. Ya. Ringan dan beratnya, dia sudut menakut-nakutkan, mencuri harta dan membunuh juga. Mengikut pendapat majoriti para ulama. Cuma segelintir sahaja yang berpendapat bahawa hukuman ini tidak melihat kepada bentuk-bentuk kelakuan yang mereka lakukan. Boleh sahaja kepada imam untuk menghukumkan ke atas mereka melihat kepada kemaslahatan. Ini pendapat Imam Malik rahimahullah. Dan yang standard adalah mazhab Maliki dululah. Dan sekarang juga setahu saya. Cuma ulama moden ni walaupun dia berintimak atau merujuk kepada mazhab-mazhab tertentu, tapi dalam banyak hal dia lebih terbuka lah. Kadang dia banyak ambil juga pendapat-pendapat daripada ulama daripada mazhab yang lain. Ya. Tapi asal Maliki dan Imam Malik juga dia melihat kepada kemaslahatan hakim tu sendiri. Mana kalau orang tu buat hirabah atau samung bersenjata seumpama ini, dia boleh saja sama ada dibuang negeri, dia boleh sahaja sama ada dipotong tangan kaki secara bersilang, dan dia juga boleh dibunuh. Walaupun asalnya dia tak bunuh, tapi dia buka, dia tengok dia buat tu lagu mana. Tengok hakim tu punya ijtihad. Ya. Mungkin dia tak bunuh orang pun. Dia menakut-nakutkan saja, atau dia curi harta, bukan curi, dia rampas harta saja. Tapi dah hakim tengok dia ni jahat ni, ada 10 rekod jenayah dia. Maka hakim kata kita bunuh dia. Boleh. Ya. Sebab apa? Sebab dia kata dalam Quran Allah Ta'ala tak sebut in spesifik perbuatan masing-masing. Yang Allah Ta'ala sebut hukuman sahaja. Jadi ayat ni umum. Allah Ta'ala sebut kalau buat muharabah, dibunuh. Dipotong tangan kaki secara bersilang, disolib, dibuat negeri. Jadi Allah Ta'ala tak sebut pun ikut perbuatan. Ya. Jadi dia kata imam berhak untuk menghukumkan mereka sesuai dengan kejahatan dan kemaslahatan mengikut pandangan imam tu sendiri. Ya. Ya tak? Tapi kalau dia bunuh, kena bunuh lah pasal itu qisas. Ni hak selain bunuh. Ya, boleh jadi dia buat tu ringan tapi dihukumkan bunuh, boleh. Ataupun dia tak ambil harta, dipotong tangannya, boleh. Pasal dia kata tengok ijtihad imam tu bagaimana. Ya. Nampak? Macam kita kata rampasan perang lah. Zaman Rasulullah dan juga pada zaman sahabat Rasulullah SAW. Di mana bukan rampasan, tawanan. Di mana tawanan perang ni ada dilepaskan, ada imam lepaskan. Ada juga mereka dijadikan hamba.
dan ada juga yang dibunuh. Ya. Ala kulli hal, melihat kepada ijtihad imam tu sendiri. Ya. Ada sahabat dia bunuh tawanan perang. Siapa nama sahabat tu? Ya. Bila dia balik, sahabat lain kata ke dia, asabta hukm Allah. Kamu telah melakukan hukum Allah. Itulah membunuh tawanan-tawanan perang. Dan memang ada dalam Quran, Allah Ta'ala perintahkan supaya tawanan perang dibunuh. Ya. Ayat mana? Saya pun lupa. Tapi ada lah. Tapi ada juga yang memaafkan mereka. Hatta Rasulullah sendiri pun. Kan ada yang Rasulullah maafkan. Siapa nama tu? Yang diikat di masjid tu? Lama aku lupa nama dia. Apa dah? Di mana dia salah satu tawanan dan satu peperangan. Of course lah, bila berperang ni orang Islam juga telah dibunuh. Tiba-tiba Nabi dapat tangkap dia, ketua dia tu. Tapi Nabi tak bunuh. Nabi ikat dia di tiang-tiang masjid. Nabi ikat dia di tiang masjid sehingga beberapa hari. Ya. Akhirnya dia masuk Islam dan Nabi lepaskan dia. Siapa nama dia? Anak pun lupa. Ada dulu kita pernah bincang dalam bab ni, bab mandi. Di mana mandi orang bukan Islam ni, bila dia masuk Islam digalakkan oleh majlis ulama. Walaupun segelintir kata tak sunat mandi, orang bukan Islam masuk Islam tak sunat mandi. Tapi segelintir kata sunat mandi. Pasal zaman jahiliah, zaman kafir dulu, dia berjunuk, dia keluar mani, dia tak mandi. Jadi bila masuk Islam dia kena mandi ya. Dan antara dalil digunakan hadis itulah. Tawanan yang Nabi tawan tu dia masuk Islam, Nabi suruh dia mandi. Nabi kata muruhu yaktasil. Kamu suruh dia mandi. Siapa tu? Anak pun lupa. Lama tak tengok bab mandi ya. Ya. Ala kulli hal, itulah hukumah-hukumah. Ada syarat-syarat kata orang merokok tu. Kat sini dia azan tu. Azan tu. Lepas tu kalau ada soalan kita buka. Kalau tak ada kita sembahyang. Allahu Akbar.
La ilaha illallah. Allahumma rabbana tasawwat aqam. Baik. Kemudian ada nak tanya apa-apa tak? Ada soalan tak? Kemudian akhir sekali, syarat-syarat orang yang dirompak mesti orang Islam atau zimmi. Ya. Orang Islam lah. Zimmi ni masuk orang bukan Islam yang duduk di negara orang Islam dan diberikan mereka keamanan. Sebab tu dalam bahasa Inggeris kita panggil protected non-Muslim. Ya. Orang non-Muslim atau orang kafir ni dia ada dua. Satu zimmi, satu harbi. Zimmi ni orang duduk dengan kita. Ya. Harbi ni mau merangi kita lah. Jadi orang yang dirompak sama ada orang Islam atau zimmi. Kalau yang dirompak tu harbi, mungkin dikenakan ta'zir tapi tidak dikenakan hukuman yang berat seumpama yang telah kita bincangkan. Macam mencuri juga. Ulama khilaf kalau curi harta kafir harbi ni kena potong tangan atau tidak. Di mana mujtahid kata tak dipotong. Pasal syarat potong ni orang dicuri itu hartanya disampaikan kena cukup nisab, mesti dikawal dalam stor, dalam gudang atau seumpamanya. Kalau dia tak terbuka kita curi tak kena potong tangan. Kena hukum lain lah tapi ta'zir lah, tapi tak potong tangan bukan mana boleh curi. Curi tu tak kena hukum tapi tak boleh potong tangan. Potong tangan ni ketat tuan. Kita dah bincang dulu lama kan. Ya. Tapi kalau curi harta orang Islam atau zimmi, itu orang Islam sepakat lah. Zimmi majoriti kata tetap dikenakan hukuman hudud juga. Kalau cukup syarat, potong tangan. Pasal orang zimmi ni orang yang diberi keamanan oleh orang Islam. Kita tak boleh buat semana-mana juga kata mereka. Ya. Lain duk sibuk pasal zimmi kan. Jangan main tu, sensitif tu. Kemudian dia kata pemilikan sah harta yang dimilikinya, harta amanah atau harta jaminan. Maksudnya harta yang dicuri atau dirompak itu misalnya harta yang sah. Kalau yang dirompak itu harta tidak sah. Dia ropok lori bawa babi. Babi harta tidak sah. Ataupun dia rompak harta dirompak juga. Perompak pergi rompak perompok. Ada penyambung pergi rompak penyambung. Itu tak kena hukum ni lah, mungkin kena hukum ta'zir atau seumpamanya. Tapi hak ni tak kena. Ya. Ada satu lagi perlu diingat jugalah yang disebut dalam Quran, surah Al-Maidah ayat 33 itu. Perlu disolik tu. Solik tu bukan macam solik Kristian ya. Buat pak tok orang situ bukan gitu. Salib ni sekadar ikat dia bagi orang nampak. Ikat di tiang ke, di batang-batang kayu ke, bagi orang nampak. Kemudian ikatlah badan dia macam tu je. Itulah makna salib. Dalam konteks syarah. Jangan salah sangka pula bila sebut salib mesti Kristian. Asal salib je Kristian. Asal Kristian je salib. Dan Islam pun ada salib. Tapi bukan salib pak segi tu. Salib dalam konteks hudud atau hukuman jenayah ni, dia cuma diletakkan di satu tempat, macam tiang ke, macam batang kayu ke, batang besi ke. Tapi orang nampak lah. Kemudian badan dia diikat, dilekatkan di situ. Ya. Dan ulama ada khilaf juga. Kita ni bunuh saja kau solid sekali. Majoriti kata dibunuh dan disalib juga. Walaupun segelintir kata kalau bunuh lah, nak salib buat apa lagi? Ada yang kata begitu tuan. Tapi very minority of scholars. Mana tak ramai lah ulama yang kata begitu. Kata wajib solid. Dan berbeza-beza pula kita nak solid dulu ke nak bunuh dulu. Kalau Syafi'i bunuh dulu baru solid. Bunuh dia baru letak dekat tiang. Ya, pasal kalau solid dulu itu takzib. Kita mengazabkan dia. Dan tak patutlah. Walaupun dia jahat, diazab sebelum dia dibunuh. Bunuh, lepas tu solid. Sebab solid ni sekadar nak bagi orang tengok. Inilah hukuman ke atas orang yang melakukan kejahatan seumpama ini. Dia panggil rodak. Mana nak bagi orang takut. Walaupun bagaimanapun, sebagian lagi kata solid dulu baru bunuh. Maliki, Hanafi dia kata solid dulu. Lah Quran tak sebut nak solid dulu ke nak bunuh dulu ke. Ya. Cuma ayat tadi dia sebut solid dulu ke bunuh dulu? Ana pun lupa ayat tadi. Dia sebut solid dulu bunuh dulu ayat tadi
Lupa juga apa. Dia sebut bunuh dulu baru solid. An yuqattalu au yusallabu, bunuh solid Allah Taala kata. Dia bunuh atau dia solid. Sebab tu sebagian kata bunuh dulu baru solid. Ayat ni pun sebut bunuh dulu baru solid. Tapi sebagian kata solid dulu bunuh. Macam Imam Malik dan hak standard mazhab Maliki, dia kata solid dulu. Kalau dah bunuh nak solid buat apa lagi? Mana solid dulu? Ada kata 1 hari, ada kata 2 hari, ada kata 3 hari. Kemudian baru dibunuh. Ya. Sama juga. Tujuan untuk menakut-nakutkan orang yang melihat. Dia ni akan dibunuh ni, akan dibunuh ni. Jadi kalau secara logik atau nazarinya, rasionalnya, agak-agak kalau bunuh solid lepas bunuh kau, solid belum bunuh orang takut. Ya. Boleh dua-dua. Ulama-ulama moden kata boleh dua-dua nak buat. Boleh bunuh dulu, boleh solid dulu. Mengikut ijtihad imam. Dia hudud ni banyak main ijtihad imam ya. Pasal ada banyak benda dia tak jelas. Jadi berbalik kepada keputusan hakim atau uli amri atau imam yang menguruskan jenayah itulah ya. InsyaAllah ta'ala. Ada soalan? Nak tanya apa-apa? Tak ada? Ya. Jika orang berislam yang sama dia kafir, zini ataupun harbi, dia buat kejahatan kepada orang Islam, so dia dibawa, dia kena hukuman hudud juga. Contohnya? Dia merompak, tapi dia rompak orang Islam. Tapi yang Maksudnya kalau yang buat tu orang bukan Islam, dia kena ke tak? Kenalah. hukuman yang sama. Hukuman yang sama. Syarat ke atas pelaku dalam mana-mana slot hudud ni, dia tak menjadi syarat orang Islam. Mencuri, orang Islam potong tangan. Kalau bukan Islam, potong tangan juga. Kalau dia berzina, kena rejam. Orang bukan Islam, rejam juga. Bahkan zaman Rasulullah pernah merejam orang Yahudi yang berzina. Memanglah dalam kitab Yahudi ada disebut rejam ke atas si penzina. Dan kalau tak ada disebut dalam kitab Yahudi pun, dia berbalik kepada hukum orang Islam. Pasal orang zimmi ni dia duduk di bawah pemerintah Islam. Dan mereka multazim bi ahkamil Islam, subject to the Islamic law. Mana-mana buku fiqh pun sebut. Dia bukan jadi syarat. Dia sama dengan muamalat. Jual beli, saya menyewa. Tuan-tuan buat jual beli dengan orang Islam dengan jual beli dengan orang bukan Islam, hukum dia the same, sama saja. Ya. Ini bukan ibadat. Dia hak beza ibadat dan kepercayaan atau akidah juga. Itu ada sikit sebanyak perbezaan lah. Tapi selain daripada ibadat dan kepercayaan atau akidah ni, macam muamalat, macam jenayah, sama saja. Mana mereka juga tertaluk kepada hukum hakam yang sama. Sebab itu orang bukan Islam disebut multazim bi ahkamil Islam. Dia subject to the Islamic law. Ya. Dulu dah saya ingat sekarang juga. Ya. Okey tu insya-Allah taala, mudah-mudahan kita dapatlah manfaat. Cuma next nanti kita pergi kepada tajuk yang baru. Saya ingat dah habis lebat ni kot. Kita pergi tajuk yang baru. Jenayah memberontak pula. Dia panggil burat. Memang dalam buku-buku fiqh jenayah ni ada babu qital ahlil burat. Bab memerangi ahlil burat. Orang-orang yang memberontak kepada pemerintah yang sah. Ya. Di mana kita akan bincanglah next kuliah insya-Allah taala. Aku qul azza azimali walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh majlis kita dan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah.